45 minit kita akan bersama untuk program Islam Agamaku, dan seperti yang dijanjikan juga, waktu ini kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu yang bahagia Encik Harun Abdullah. Untuk itu saya mengalu-alukan kehadiran beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke konti IKIM FM ni untuk sama-sama berkongsi berkongsi pengalaman, kata orang tu, berkongsi cerita dengan pendengar-pendengar IKIM FM yang lain. Dan mungkin sebagai mukadimah awal pertemuan kita waktu ini, secara sama-sama kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar, mungkin boleh diberikan sedikit, kata orang tu, pengenalan diri dahulu ya, dari mana berasal dan mungkin statusnya bagaimana sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, nama saya Harun bin Abdullah. Saya berasal daripada negeri Kedah. Utara lah ni. Yes, orang utara lah ni. Dan saya dibesarkan di Pulau Pinang. Dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Bakti Tasik Gelegok. Tasik Gelegok. Ya. Orang sana ramai ni dengar. Ya, ramai. Itu dia mungkin. So, saya berkhidmat sebagai seorang ahli majlis di Majlis Daerah Hulu Selangor. Dan kerja sepenuh saya sebagai seorang pegawai pasaran. Pegawai pasaran. Yes. Dan saya sebelum saya memeluk agama Islam, saya pernah berkahwin. Dan selepas saya masuk Islam pada tahun 2008, saya memeluk agama Islam. Dan pada 2011 saya ditemukan jodoh. Ditemukan jodoh salah seorang isteri yang saya telah temui, dan saya telah pun berumah tangga. Masuk bulan ini 1 tahun 4 bulan. Baru begitu. Kata orang bukan sekadar baru memeluk Islam, tapi juga baru berumah tangga juga ya. Alhamdulillah. Maksudnya berumah tangga selepas memeluk agama Islam. Saya memeluk agama Islam sebenarnya bukan untuk berkahwin, tetapi saya ada saya ada perjuangan sendirilah dalam Islam. Mungkin kita nak minta sikit, korek-korek sikit rahsia daripada Encik Harun ya, sebelum memeluk agama Islam, sebelum kata orang tu kembali kepada fitrah agama Allah SWT ini. Nama sebelum itu nama apa? Nama saya sebelum tu Mativanan anak lelaki Subramaniam. Satu nama. Dan kemudian bertukar. Siapa yang memilih nama Harun? Nama panggilan saya ialah Arun. Ketika itu? Yes, A-R-U-N. Arun. Kemudian bila dah memeluk agama Islam, saya menambah H di depan dan saya memilih nama tersebut kerana saya memilih nama Nabi. Harun. Nama tu dah sebati daripada kecil dia, maksudnya nama dulu Arun. Yes. Kemudian bila memeluk agama Islam diberikan nama sebagai Harun. Alhamdulillah. Yes, itu dia. Bila memeluk Islam tahun tadi telah nyatakan juga waktu detik pertama memeluk agama Islam, mengucapkan syahadah itu, apa perasaannya sebenarnya? Saya sebenarnya Islam ini bukan baru bagi saya. Islam ini saya daripada umur 9 tahun waktu saya di sekolah rendah. Saya cukup rapat dengan ustaz saya yang mengajar agama di sekolah. Yes. Di sekolah. Dan saya juga tidak akan keluar daripada kelas agama. Ini pada masa itu ustaz pun pernah berbincang dengan bapa saya, minta saya jadi anak angkat. Ustaz minta izin ya. Yes. Tetapi mungkin masa dan keadaan tidak mengizinkan. Kemungkinan saya belum dapat hidayah ketika itu. Yes. Dan apabila saya berumur 42 tahun genap, saya mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Dan saya juga ingin berkongsi satu cerita di sini.
sebelum saya masuk Islam, tahun 2007, saya pernah mengalami satu kecederaan, kemalangan. Kemalangan bukan aksiden, tetapi satu kemalangan yang tergelincir. Saya jatuh tergelincir dan kaki saya patah. Di mana tu? Salah satu parking lah, kapak. Di kapak. So waktu saya turun lift, saya nak ambil kereta, waktu itu malam pukul 10. Dan kaki saya patah, dan waktu itu tidak ada orang di situ. Dan saya terpaksa telefon kawan dan minta tolong. Dan selepas itu 7 bulan saya MC medical selama 186 hari, iaitu lebih kurang 7 bulan. Waktu itu waktu rehat bagi saya lah, untuk memikir yang telah berlalu lah, perkara-perkara yang telah berlalu. Pada masa itu saya semakin pulih. Waktu saya pulih itu lebih kurang dalam bulan 2 tahun 2008. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya. Biasanya saya berkawan dengan orang Islam, ramai orang Islam. Sebab itu saya boleh bercakap bahasa Malaysia secara fasih. Dan ini adalah pemberian Tuhan lah. So saya bertemu dengan seorang hamba Allah, dan ramailah hamba Allah yang jumpa dengan saya. Dan mereka bertanya saya, kenapa Harun ni pandai cakap Melayu, pandai mengucap, kenapa tak nak masuk Islam? Saya kata mungkin saya belum dapat hidayah. Ketika itu dah tahu hidayah itu apa? Saya dah tahu. Saya mengucap daripada umur saya 9 tahun, saya mengucap lebih kurang tak tahulah berapa ribu kali. Masa itu mungkin belum sampai masa, sebab kita kadang-kadang apa yang kita rancang ditentukan oleh Allah. Betul. Dan pada masa itu saya fikirkan saya dah bersedia untuk memeluk agama Islam, di mana saya tidak fikirkan apa-apa lagi. Sebab sebelum saya masuk Islam, saya dah berumah tangga, dan saya mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak. So saya dah secara rela hati dan tidak melengah-lengahkan keadaan, saya terus memeluk agama Islam. Ketika itu masih lagi dalam hubungan perkahwinan dengan isteri yang yes, ada hubungan. Dan saya mempunyai 3 orang anak yang begitu baik. Dan perhubungan saya masih kekal dengan anak saya dan bekas isteri saya. Dan ini saya ingin berkongsi dengan para pendengar, di mana walaupun kita berbeza agama, saya dulu agama Hindu dan saya telah memeluk agama Islam. Dan apabila saya telah memeluk agama Islam, saya berjanji pada diri saya mesti ambil berat tentang tanggungjawab saya. So ini saya terangkan di sini untuk dan kepada sahabat-sahabat saya di luar sana yang ingin masuk agama Islam, memeluk agama Islam, yang telah pun memeluk agama Islam baru-baru ini. Saya mintalah mereka-mereka ini supaya tidak melarikan diri daripada tanggungjawab yang sedia ada, iaitu ibu, bapa, adik-beradik. Walaupun dia ada anak, walaupun dia ada isteri dulu, mungkin dia ada selisih faham, mungkin dia itu orang kata takdir Tuhan. Kita ni hanya seorang manusia, seorang insan biasa. Kita tidak boleh menentukan, cuma kita boleh merancang. Jodoh itu ditentukan oleh Allah. Kedudukan kita pun ditentukan oleh Allah. Di antara miskin dan kaya, di antara duga dan kegembiraan, segala-galanya ditentukan oleh Allah. So inilah satu pengalaman yang saya dapat daripada memeluk agama Islam. So bagi saya, kedudukan saya sekarang dalam Islam begitu indah, begitu lazat, dan saya rasa selesa dalam Islam.
Dan saya tidak ada perbezaan antara kawan-kawan lama saya, keluarga saya, saudara mara saya dan zuriat saya. Dan waktu ini juga nak kongsikan juga dengan pendengar-pendengar ya, kalau ingin sama-sama berinteraksi bersama dengan Cik Harun, waktu ini juga kami akan buka talian sebentar saja lagi di 0362051500 dan juga boleh juga kata orang tu singgah-singgah di Facebook IKIM FM untuk sama-sama tinggalkan persoalan anda, kata-kata semangat dan juga pandangan anda, dan tidak ketinggalan di SMS dengan menaikkan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Sementara kita nak tunggu nak ambil pemanggil, dah ada juga pemanggil, tapi saya nak tanya satu soalan juga sebelum kita ambil pemanggil kita ni. Sebenarnya setelah kata orang tu setelah memeluk Islam, ketika itu memiliki isteri lagi apa cabaran Encik Harun sendiri hadapi daripada isteri, anak-anak, keluarga, saudara-saudara ketika itu, dan kata orang sekarang dah mula merasai kemanisan Islam itu sendiri. Jadi apa pandangan Encik Harun sendiri sebelum dan juga selepas memeluk Islam itu? Ya, pandangan saya sebenarnya apa yang saya hadapi selepas saya memeluk agama Islam adalah sedikit kesedihan di dalam bekas isteri saya dan juga anak-anak saya, dan saya cuba memahamkan mereka di mana, kenapa dan mengapa saya memeluk agama Islam. Dan saya juga menerangkan kepada mereka secara berkelompok. Saya duduk dengan mereka dan saya pun santai-santai dengan mereka. Saya telah menerangkan kepada mereka apabila saya dah memeluk agama Islam, saya berjanji dengan mereka saya tidak akan menjauhi mereka, dan saya pun tidak akan lari daripada tanggungjawab saya. Dan saya masih menjalankan tanggungjawab, dan pada masa ini anak-anak saya masih sayang pada saya. Alhamdulillah. Dan yang satu perkara yang paling yang saya merasai sekarang adalah anak saya dah terima Islam, saya sebagai orang Islam, dan anak saya pun dekat luar sana dia tak malu nak bagi tahu kata bapa dia Islam. So perkara macam ni saya memang bersyukur kepada Allah, sebab di mana Tuhan memberikan saya banyak dugaan, banyak cabaran. Selama 1,5 tahun saya menghadapi banyak dugaan, banyak cabaran sebelum saya mendapat isteri yang baru. Dan alhamdulillah pada hari ini saya mempunyai seorang isteri yang begitu penyayang, yang bekerja sama dengan saya dan terima saya, dan beliau juga menerima keluarga saya, dan beliau memberi banyak ruang kepada saya untuk melawat keluarga saya, dan beliau tidak melarang saya daripada melawat keluarga. Dan ini amat saya berterima kasih dengan Tuhan. Alhamdulillah, saya dapat rasakan ni kata orang tu ketabahan, kekuatan seorang ayah di dalam diri Encik Harun bersama dengan 3 orang anak yang dah sedia ada sekarang ini, dan juga bagaimana kata orang tu sokongan daripada seorang isteri. Mungkin boleh dinyatakan nama isteri yang kata orang tu menjadi tulang belakang kepada Encik Harun selama ini, silakan. Isteri saya yang saya dapat, saya tak tahulah dari mana datangnya, dan saya dikenalkan oleh salah seorang sahabat saya. Dan saya tidak tahu latar belakang isteri saya. Tak kenal sebelum ni? Yes, saya tidak. Kami bernikah pun terlalu cepat. Dalam masa tak sampai sebulan kami berkenalan. Dan saya juga mempunyai seorang anak tiri.
di mana umurnya 13 tahun dan tingkatan 1, dan saya anggap dia ni sebagai anak saya sendiri. Alhamdulillah. Sebutkan namanya mungkin. Pendengar kita nak dengar, nak tahu isteri saya bernama Sabariah binti Baba. Dan anak saya nama Nurul Diana. Diana, itu dia. Dan waktu ini juga ada rakan-rakan pendengar kita di udara ya, untuk sama-sama berkongsi dengan kita. Tapi sementara kita nak ambil pemanggil pertama, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di pilihan utama anda, Radio yang Suka Fahaman Islam Malaysia, bersama dengan Cik Harun untuk Islam Agamaku. Pilihan utama anda hanya di Radio Suka Fahaman Islam Malaysia. Kita kembali waktu ini untuk sama-sama kita berkongsi pengalaman bersama dengan saudara baru kita, Encik Harun Abdullah. Dan Encik Harun waktu ini kita nak sama-sama raikan juga dengan rakan pemanggil kita. Sebentar saja lagi kita akan ambil pemanggil di 0362051500. Dan sementara itu mari kita ambil dulu pemanggil untuk kita waktu ini berkongsi dengan mereka persoalan mereka. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Puan Aspaniza. Puan Aspaniza, silakan Puan Aspaniza. Saya nak bicara. Assalamualaikum. Saya Puan Aspaniza. Ya, saya. Ya. Ya, saya Harun di sini. Ya. Saya nak bertanya Cik Harun. Ya. Saya nak tanya Cik Harun. Silakan. Ya. Saya tanya yang Cik Harun rasa kelazatan bila Islam. Yang Cik Harun cakap bila Cik Harun memeluk Islam, rasa kelazatan tu macam mana rasa dia? InsyaAllah akan dikongsikan. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Itu dia persoalan daripada Cik Aspaniza. Kita ambil dulu satu dulu pemanggil. Dan tadi pun Cik Harun ada nyatakan bahawa bila memeluk Islam, dinyatakan pada rakan-rakan bagi isteri ketika itu, kenapa dan mengapa memeluk Islam. Mungkin boleh juga dikongsikan dengan pendengar-pendengar. Boleh dibawa sebenarnya apa sebenarnya yang membawa kepada rasa kelazatan dalam Islam itu sendiri. Silakan. Okey. Bagi saya, pengalaman saya dalam hidup masa saya masuk Islam, umur saya 42 tahun. Saya ingin terangkan kepada Puan Aslaniza. Ya, Puan Aslaniza, kalau Puan masih mendengar, saya memberi jawapan tersebut. Saya memeluk agama Islam pada umur saya 42 tahun. Dan di situ saya rasa satu pembaharuan diri saya lah. Sebab saya dah hidup dalam agama Hindu selama 41 tahun plus, lebih daripada 41 tahun. Di situ saya memang saya kuat sembahyang juga. Saya kuat sembahyang di dalam agama Hindu. Dan saya kebanyakan saya berkawan dengan orang Islam. So itu dah jadi satu tabiat daripada saya kecil. Dan ini mungkin salah satu dorongan bagi saya dan salah satu tarikan bagi saya. Tetapi saya sendiri pun tertanya-tanya diri saya ni, kenapa saya tidak masuk Islam sewaktu saya muda? Betul. Dan kenapa saya masuk Islam pada umur saya 42 tahun? Dan inilah yang saya nampak satu kelazatan, di mana satu keindahan dalam Islam, di mana Tuhan itu adalah Maha Berkuasa. Maha Berkuasa. Dia, kemungkinan Tuhan ini ada merancang sesuatu pada diri saya, yang dialah yang telah memberi saya kehidupan, di mana Allah ini dia Maha Berkuasa. Sebab saya percaya dalam Islam, sebab saya telah cuba dalam, selepas saya masuk Islam, saya telah cuba beberapa perkara yang dilarang oleh Islam, dan saya telah pun dapat balasan daripada situ. Dan hari ini pengalaman tersebut adalah satu kelazatan bagi saya, dan saya boleh bawa pengalaman-pengalaman ini kepada sahabat-sahabat saya di luar dan sahabat-sahabat di dalam, di mana-mana saja. Sebab matlamat dan tujuan saya memeluk agama Islam adalah untuk
menolong saudara-saudara saya yang di luar, yang tidak memahami Islam, yang belum bersedia, walaupun dia telah memeluk agama Islam, tetapi dia tak tahu macam mana nak bersediakan diri dia. So bagi saya, bukan mudah nak memeluk agama Islam, tetapi bukan mudah nak membawa agama Islam. So membawa agama Islam ini adalah satu sabaran yang begitu besar, sebab agama Islam mempunyai akidah, syariat dan banyak perkara dalam Islam yang saya pelajari. Tetapi bagi saya hanyalah hamba Allah yang biasa, dan saya tidak mempunyai ilmu yang cukup. Kalau ada salah dan silap, saya minta ampun. Ini memang adalah satu bagi biasa saya, sebab saya suka bersalam dengan orang. Setiap hari saya bersalam dengan beratus-ratus orang. Itu adalah tabiat hidup saya selepas saya memeluk agama Islam. Sebab saya anggap salam ini akan membawa saya ke satu jalan, satu destinasi yang saya tuju. Saya ada tujuan saya dan matlamat saya dalam Islam. Mungkin kebanyakan sahabat-sahabat saya memeluk agama Islam untuk pernikahan. Masa saya pergi kursus 5 hari kursus, kita keseluruhan 72 orang menjalani kursus. Pada hari kursus, saya dilantik sebagai pengulu di dalam kursus tersebut. Dan saya banyak berbincang dengan sahabat-sahabat saya. Ada berbangsa Cina, ada berbangsa India, ada berbangsa Kadazan, bermacam-macam bangsa. Tetapi itu sebab saya cakap Allah itu maha berkuasa, di mana saya dapat nampak di mana mereka semua dalam 72 orang, kebanyakan peratusan tu nak berkahwin. Saya tanya, tapi mereka soalkan saya balik, Encik Harun ni nak memeluk agama Islam ni untuk apa? Saya kata, saya sendiri pun tak tahu lagi, tapi saya tercari-cari. Saya tercari-cari apa matlamat Allah suruh saya datang kepada dia. Ini satu perkara yang saya tidak pernah terfikir-fikir. Sebab kalau saya nak masuk Islam, saya dah masuk pada umur saya 9 tahun ataupun 10 tahun ataupun 15 tahun. Tetapi kenapa setelah berusia 42 tahun? Yes, kenapa anak saya semua dah besar, dan anak saya dah bekerja pun. Dah bekerja. 2 daripada mereka diploma holder, and 1 dah bekerja. Anak saya yang besar 23, yang kedua 22, yang ketiga 21. So saya sendiri kadang tertanya-tanya kenapa saya memeluk agama Islam di masa saya nak selesa, di masa kedudukan saya tu nak selesa. Sebab anak nak bekerja dan sudah ada pendapatan, saya tak payah bersusah payah bekerja sebab anak dah besar. So ini soalan ni saya belum dapat jawapan daripada Tuhan lagi sampai hari ini. Tetapi saya yakin saya akan dapat jawapan tersebut sebelum saya meninggalkan dunia ini, InsyaAllah. So bagi saya lah, saya minta lah pada pendengar yang mendengar IKIM FM pada hari ini, Allah memberikan saya satu peluang untuk berinteraksi dalam IKIM. Ini adalah satu peluang yang besar. Saya tidak pernah terfikir saya boleh datang ke IKIM FM dan saya berinteraksi dalam IKIM FM. Tapi saya anggap ini sebagai satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia fikir saya ni memang mungkin boleh sampaikan sesuatu kepada umat Islam, InsyaAllah, di luar sana. Sebab pada pandangan saya, bagi saya segala-galanya Islam pada hari ini. Bagi diri saya segala-galanya Islam. Sebab setiap hari aktiviti saya selain daripada kerja, saya tak tahulah, saya tak faham kenapa saya diberikan hidayah seperti ini. Sebab tanpa
tanpa saya sedar, saya akan bercakap pasal Islam sekurang-kurangnya setengah jam atau 1 jam satu hari dengan sahabat yang saya baru jumpa. Dan saya berbangga-banggakan Islam. Saya pun pelik, tapi perkara yang sama saya telah menyampaikan kepada anak saya. Anak saya yang belum Islam tu, saya duduk dengan dia orang, saya pernah cerita dengan dia orang, sebab di luar sana cerita yang disampaikan oleh orang Islam kepada anak saya yang belum Islam itu tidak betul. Ada mungkin mereka kurang faham, mungkin mereka student lagi, mungkin mereka kurang faham. Dan anak saya pernah soal saya, dia kata, "Bapa sudah masuk Islam, kalau bapa mati saya tak boleh pergi." Saya cakap, "Siapa yang bagi tahu you macam tu?" Salah, saya cakap. "Awak tahu tak, kalau bapa meninggal, awak boleh pergi sampai masjid. Tak ada masalah. Cuma awak kena tutup aurat awak. Kalau awak belum Islam lagi, awak kena hormat agama Islam semasa awak melangkah masuk dalam masjid, di mana jenazah bapa awak tu berada di dalam masjid." Dan anak lelaki saya telah terangkan kepada mereka, kamu layak mandikan bapa kamu, kamu layak usungkan bapa kamu. Kamu jangan dengar cakap-cakap orang luar. Ini adalah satu mesej yang tidak betul. Bagi saya, Islam itu adalah satu agama yang paling mudah, yang tidak pernah menyusahkan insan dalam dunia. Tetapi kemungkinan orang yang pandang, dia kata kita ni Islam, kita tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. Sebenarnya bagi saya, kita boleh pergi ke mana-mana saja. Kita menjaga adab kita, kita ada akidah kita, dan kita sentiasa memperingati diri kita, kita adalah Islam. Di mana baru-baru ini saya ingin kongsi lah, sebab ini satu pengalaman yang paling orang kata mendugakan. Baru tak sampai seminggu saya jumpa kawan saya, kawan lama saya. Dia tengah duk minum arak dekat kedai Cina, restoran. Dia panggil saya tak boleh elakkan, saya terpaksa pergi sebab kawan lama saya. Kalau saya masuk Islam, saya tak pergi. Nampak sangat saya ni kejam, nampak sangat Islam ini kejam. So saya kena jadi contoh kepada mereka. So saya pergi duduk dengan dia. Dia minum, tak apa, saya tak salah, sebab saya tak sentuh arak tersebut. Tak salah. Dari sisi agama tak salah. Bagi saya memang tak salah. Selepas itu, tiba-tiba kawan sebelah dia telah memanggil satu botol arak untuk saya. Dan saya pun kata, saya tak cakap saya orang Islam, saya tak boleh minum. Saya tak cakap macam tu. Saya cakap dengan dia, saya dah berhenti minum. Sebab saya tak nak dia anggap bila saya masuk Islam, saya pandang dia orang ni macam berlainan. Sebab saya nak dakwah dia orang. Dia orang belum Islam lagi, tapi cara saya nak dakwah dia orang, saya tak boleh tekankan dia orang. Saya cakap dengan dia orang, saya kata, saya dah berhenti lama dan saya tak minum. Minta maaf. Kalau you nak belanja, saya ambil 100 plus satu. So saya dah selesaikan benda tu. Dia orang pun rasa gembira. Minta maaf lah. Sebelah kawan lagi satu, dia faham saya dah masuk Islam. Dia kata, dia dah Islam lah. Saya minta maaf lah bang, saya tak tahu you sudah masuk Islam. Saya kata, tak apa, tak ada masalah. Sebab ini satu pendekatan saya dengan kawan-kawan saya. Dan ini cerita dalam keluarga saya. Mula-mula mak saya cakap, apalah you tiba-tiba masuk Islam. Adik saya kata, abang you masuk Islam nanti mak mati macam mana, you tak boleh buat upacara. Adik saya meninggal pun saya yang buat. Tetapi saya tak campur dalam upacara. Tapi saya terpaksa buat. Adik kandung saya, anak saya yang masih India tu, dia yang melangsungkan upacara tersebut. Saya jadi background saja. Sebab itu adalah adik kandung saya terpaksa buat. Dan ini menampakkan saya sebenarnya matlamat tujuan saya mungkin pendengar-pendengar dah nampak apa matlamat dan tujuan saya di sini. Sebab mungkin Allah memberi saya satu ruang
untuk menerang dan memberi apa pengalaman diri saya tu. Pengalaman diri saya ni, dia orang memberi satu pengalaman yang begitu indah. Itu yang saya cakap tadi, lazat. Sebab saya pergi kematian saudara mara saya. Saya salah seorang saja di antara keluarga ibu saya, keluarga bapa saya adalah orang Islam. Saya seorang saja. Adik-beradik saya, adik kandung saya 10 orang. Saya adalah anak sulung. Dan adik saya semua terima saya. Saya melawat adik saya, dia orang kata abang dah masuk Islam. Tak ada masalah dia orang. Dia orang nampak tak ada masalah. Sebab saya tidak menonjolkan diri saya sebagai saya elak daripada dia orang. Sebab saya kata Islam is nothing. It's a religion. Dia adalah agama. Saya perlukan satu agama untuk diri saya. Betul. Saya memilih agama Islam. Okey. Dari segi praktikal hidup, saya ada satu tahap. Saya ada dinding. Bila saya menggunakan dinding, saya tak boleh melebihi daripada dinding itu. Bermakna saya sentiasa letak satu protection on my side. Sebab saya sebenarnya saya memeluk agama Islam. Saya tidak ada orang kawal selia saya. Ini betul saya cakap. Selama 2008 sampai sekarang tidak ada orang kawal selia saya. Sebelum saya bernikah dengan isteri saya. Saya kawal selia diri saya sendiri. Saya pergi masjid sendiri, saya berpuasa sendiri, saya larat, saya puasa lah. Kalau kadang-kadang saya terlepas juga sebab baru kan dalam Islam. So semua saya buat sendiri. Pergaulan saya normal. Saya normal seperti biasa. Pergaulan saya seperti biasa. Saya jumpa kawan saya Cina, saya peluk, saya salam. Saya jumpa kawan saya India, saya peluk, saya salam. Saya buat macam biasa. Kawan saya tidak pernah soal saya, kawan-kawan saya, kenapa you memeluk agama Islam? Sampai begitu saya bawa Islam itu setiap hari dalam diri saya. Hidup kita sendiri. Yes. Sebab saya membawa Islam ini supaya di luar sana orang yang bukan Islam, supaya mereka tidak menganggap Islam ini ekstrim. So saya tak nak mereka anggap ekstrim. So saya nak jadi satu role model lah, kalau boleh lah, dengan izin Allah, nak jadi satu role model yang boleh menunjukkan di mana Islam itu boleh terima semua orang. So saya nak tunjukkan kepada dia orang. Saya kata Islam is nothing, very simple. The religion which can accept everybody. Is no, tak kata you this keturunan ini, you keturunan ini, saya tak boleh. No, nothing is there. It's very simple religion and very easy to carry. So itu yang saya nak sebut pada hari ini. Itu dia. Dan nampaknya keterbatasan waktu kita juga ya Encik Harun. Mungkin di waktu-waktu terakhir ni saya nak minta sedikit ruang untuk Encik Harun menyatakan hasrat hati kepada anak-anak, mungkin anak kandung Encik Harun sendiri waktu ini. Silakan. Saya masih mencubalah. InsyaAllah saya setiap hari berdoa supaya anak-anak saya dapat mengikut. Kalau mereka tidak mengikut, saya pun dah bagi tahu dia orang. Saya kata, saya pernah bagi tahu dia orang, satu hari nanti bapa you orang memeluk, you orang akan kenal kenapa bapa saya masuk agama Islam. Dan you orang akan nampak apa yang saya telah laksana dalam Islam. That's why saya terus terang saya cakap, saya bukan memeluk agama Islam untuk suka-suka dan bukan untuk dipermainkan, bukan untuk dipersendakan, dan bukan untuk kepentingan diri. Tetapi saya memeluk agama Islam, cuma Allah saja yang tahu adakah saya ikhlas ataupun tidak ikhlas. Dan saya ingin beritahu anak-anak saya setiap hari, setiap kali saya melawat mereka, saya memberi nasihat. Dan saya sampai hari ini, walaupun anak saya yang bongsu dah 21 tahun,
Kalau dia orang minta apa-apa, saya masih belikan untuk dia orang. Saya masih jaga dia orang. Sakit, kegembiraan, kedugaan, segala-galanya saya masih berkongsi dengan dia orang. Dan ini saya nampak Islam itu mudah bagi saya. Sebab kehidupan saya dalam harian, saya tidak menghadapi apa-apa kesukaran walaupun anak-anak saya masih beragama Hindu. So saya memberi pesananlah kepada saudara-saudara saya di luar dan juga saudara-saudara saya yang beragama Islam, yang lebih mengenali saya, yang tidak mengenali saya. Saya adalah hamba Allah. Saya tidak membenci pada sesiapa pun, dan saya tidak pernah membenci pada sesiapa. Saya menyayangi seluruh insan di dalam dunia ini. Saya sanggup berkongsi pengalaman. Saya sanggup menolong kalau mereka memerlukan apa-apa pandangan dari segi Islam. Mereka nak berkongsi pengalaman saya, ataupun mereka rasa sedih, mereka tak tahu apa mereka nak buat, mereka boleh jumpa dengan saya ataupun call saya, dan saya boleh bawa mereka ke satu jalan yang betul. Sebab saya risau ada di saudara-saudara yang baru memeluk agama Islam. Kadang-kadang mereka tak tahu, sebab bila dia nak pergi jumpa orang Islam yang asal usul, kadang-kadang dia malu. So bila dia boleh nak berbincang dengan kita, mungkin dia rasa tak malu sebab dia sama agama, mungkin dia senang berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. So saya mintalah kalau mereka ingin berkongsi pandangan ataupun meminta apa-apa pandangan daripada saya sentiasa terbuka hati untuk mereka. Itu je kata orang, agama Islam itu adalah agama kasih sayang, ya. Yes. Allah tak pernah membataskan kita, insya-Allah. Dan nampaknya dah pun sampai kita ke penghujung pertemuan. Cik Harun, terima kasih banyak atas perkongsian pada hari ini, sangat bermanfaat saya rasa untuk rakan-rakan pendengar kita waktu ini, untuk mereka sama-sama mengharungi kehidupan ini. Bagi rakan-rakan yang baru nak memeluk Islam dan sebagainya, yang baru berfikir-fikir, inilah ada antara ilmu yang boleh kita kongsikan bersama. Dan saya paling ingat sekali apa yang Cik Harun nyatakan tadi, bahawa agama Islam itu lebih besar, ya, membawa agama Islam itu lebih besar daripada memeluk agama Islam itu sendiri. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Cik Harun. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Dan juga ramai rakan-rakan pendengar kita di Facebook mengucapkan tahniah atas apa yang telah Cik Harun lakukan, dan dia harap terus tabah dan dengan segala dugaan dan cabaran, insya-Allah. Untuk itu Assalamualaikum saya ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di pilihan utama anda, Radio Suka Faham Islam Malaysia, IKIM FM.